Lihat weh. Bawa keluar semua dulu lah kan? Okay, hari ni kita nak pergi camping dekat Denahara, Kalumpang. Sekarang semalam kita beli barang kat Bersamat pukul 1 pagi. Buat balik raya lambat. So hari ni kita kena check-in awal-awal sekarang dalam pukul 9 lebih kot. Check-in dekat sana pukul 12. So yeah, kita siap barang semua. Last minute tapi kali ni pun santai sikit lah berbandingkan dulu yang kena buat kemah apa semua ni tak payah. Ini kita dah apa tu? Kita ambil yang mudah-mudah punya yang macam glamping. Pakai letak barang frozen. Kami citra. So kita akan bawa toyogo tu dan barang sabun baju tu taklah. Nak buat apa semua tu? Ni. Ini. Dah. Oh. Saya tak duit yang baju. Boleh ke pakai akak pakai macam ni? Ke akak pakai yang ni? Pakai biasa. Wait, tolong tengok pek ni saiz berapa. Ada cakap tahun ni semua akak kenapa akak pilih comel-comel lah. Bodoh Afiq ni. Belakang ni barang kalau jatuh semua nak bayar ni. Ni tak ada duit. Bodoh. Sakit lah. Kakak ini 93 kakak. 93? Ya kakak. Saiz? Ya kakak. Oh, biar betul. 39 salah. 40 please. Mana sini kami? Akak rasa akak boleh pakai yang ni kot. Pakai je lah comel pun comel lah. Macam mana? Itu paling letakkan kat sana. paling bisa kakak. Paling bisa. Tengok kain. Tu kids punya slipper mah. Dah sebelah sana. Itu Mama pun dah cakap bahasa dia. lines. Tak apa. Boleh. Akak rasa ni boleh lah ni. Ambil je lah. Saya kan ini ngam lah kakak. Comelnya tu. Ha, ini boleh. 40 kakak. Ngam kita kakak. Kita kakak. Ni apa saiz? Takut 41. Ini Alicia bawa balik collection. Video tu done tu. Oh, bening-bening done dah video. Good job, Alian. Good job. Siap kakak. Siap. Dia tak ada janji. Mana sungai? Jadi bolong. Sabar lagi. Tahan nafas. Nanti rumah kita macam ni lah. Kemah kenopi ke tolong? Kenopi kahwin tu. Ha? Tu tak kena kandang. Nah ni lah kita punya. Mana? Okey. Serius. Ni yang putih ni. Sumpah lah. Ha. Good job, Omar. Good job. Nah, swimming pool. Sumpah. Nampak? Dia pakai apa je swimming pool dia tu? Serius. Tempat tanam air atau tanam siram pokok. Bang ah? Tak. Habis tu nak pergi mana? Kau kena cari pahala kau pula untuk naik. Ataupun orang bagi dosa dia kat kau. Untuk dah. Okey, sekarang kau dah tak ada pahala. Pahala kau dah habis dah ni. Dah kena collect. Cari orang pula. Tapi ayah belum tebus lagi dosa kau dekat ayah. Kan ayah ambil dosa ayah dekat kau. Bahagian. Ikut tidak ada. Kan? Ya. Ya. Sama dengan dulu. Sekarang ni pahala kau dah tak ada. Kau dah muflisi. Dosa kau pun dah tak ada. Kononnya lah kau tak ada dosa. Kau ni memang maksum gila lah. Maksum gila lah. Kau dah buat salah dengan orang dah ambil pahala kau pun dah tak ada. Dah level. Kan jadi dia duduk macam ni lah. Dah sama dah. Ni dah buat dosa kan kau ni. Dia macam ni. Pahala belah kanan kot. Ini pahala, ini dosa. Sekarang ni pahala kau tinggi. Pahala kau tinggi. Collect, pump. Ni tak tahu gimana ni. Ayah tengok, Arif ni tak boleh ni, banyak salah aku. Ayah ambil dosa sikit ayah letak. Dia cakap macam ni pula. Ya, tak ingat raya itu ya. Dia tak boleh. Kalau kau cerita pasal raya, dia kau dah tak nampak dia tu ada dosa. Dia dah habis. Dia tak akan appear dah. Dia tak keluar kat skrin. Oh, macam banyak ni keluar ni. Oh, jadi macam ni lah maksudnya.
Sebelum tidur jangan maafkan orang. Hari ni je ni sebelum tidur. Maafkan orang. Saya dah buang habit tu. Sebab kita maafkan orang. Kita maafkan orang. Macam mana dia nak jadikan macam ni balik? Tak apalah kau maafkan orang, orang pun maafkan kau. You tak ya. Benda ni ikut kau lah. Dia nak nanya, rasa bagi tahu lah gitu. Kacak luar, kacak dalam, kacak sana sini. Bukan kacak sana sini lah. Kacak dengar sini. Itulah. Kacak luar, kacak dalam, kacak dengar sini. Ha, macam tu. Kalau Seperti kita kacip. senyum, semua Ay, orang betul, dia berjanji. Adik. Kacip dengar sini. Kalau aku kacip, semua pun ikut kacip. Ayah saci ni. Ni dekat sungai. So kita tak nampak lah diorang tengah belajar silat. Nampak? Belajar silat gaib memang tampak. Sumpah. Betul. Diorang datang cuma adekan diri, lepas tu jadi diorang gaib. Tak, dia kita takkan nampak diorang training. Sumpah, kau main tipu ke apa ni? Alu belajar silat ke kau belajar silat? Tak, Arya suka tipu lah, tak percaya. Tapi dia training kan? Maaf cakap dia memang tak percaya. Suka retype malu lah. Kacip luar. Ambil dia long Ha? Kacip luar. Kacip dalam. Kacip dengar sini. Kalau aku Bukan kacip sana sini semua ikut kacip. Sama-sama kita kacip. Aduh, Ayah. jangan langgar pokok tolong. Calah dong. Tadi aku nak muntah. Paling elak ni lah. Tak, nak muntah sebab bili-bili satu, bili-bili dua. Dia sangat-sangat mengganggu. Satu bili-bili, dua bili-bili. Ada 90. Yo, biasa ni ya. Ni pokok getah kak, kalau kau nak tahu. Bukan. Tahu? Tak. Yelah. Pokok getah loh. Ada lorek, kau nampak lorek tu je. Tak betul lah. Kau tengok dia panjang-panjang. Kau tak pernah tengok pokok Kalau getah ada ke? pokok getah, mana Aku ada pernah. limau. Aku pernah Serius bau ah? scrub. Kau tipu ke betul-betul? Getah scrub tu aku pernah bau. Betul. Ada pokok limau. Pokok getah ada limau. Harimau. Harimau. Kau alum ni sebelum. Harimau. Harimau. Dekat syawat lain. Harimau malah ya. Wow. Dia tak ya je. Jangan ucap hello pergi kau melambai. Harimau, harimau. Harimau malah. Alo, betul ke? Masalah ni pokok ni jarak-jarak. Kalau harimau tu datang sini, nampaklah dia. Dia tak ada sebab nak sorok daripada kau. Tak, aku tak tahu ke harimau takut dengan kakak. Ay, apa Sebab salah akak kau? lagi garang daripada dia. Yelah. Ger. Ger. Tak boleh buat, tak boleh buat, tak boleh buat, tak boleh buat. Boleh. Ger. Boleh? Ger. Ger. Asyik sangka Ada sikit. usaha kau jangan ejek lu. Pentat. Oi, Allahu Akbar. Selesai tu selesai. dia kalau dah sampai 5-6 kali tu dia jadi habit. Dah daging. Dah daging, dia habit. Dah daging. Macam tak ada akhlak. Kau punya akhlak tu macam berkahak tu. Kacau. Ada jalan lagi damang kita tadi. Macam ni, lupa dah. Lupa lah. Aku cakap lu kemah ni tadi ada patah semangat lah. Sekarang nak balik lah kau jadi. Memang dah lah. Atas ni bukan nak training askar tu. Memang dah memang tak ada semangat. Cik dia dah bawa buku dah weh. Oi, Alah, nak suruh akak buat ni. Aduh. Orang nak. Kacip luar. Kacip dalam. Kacip Kita orang belajar banyak. sini. Deposit duit kat ayah. Fuyo. Tangan kanan lah dia. Jangan. Keluar pintu boleh kan? Nanti kau nak keluar juga. Pasal? Kak dia angkat dia datang kita. Sudah faham. Dah boleh kelak lah. Tadi kecewa dah. Apa nama camping? Nama ni lah. 4 dengan 5 ni kita bagi sini je lah. Dekat depan tu. Pakai yang buntut lah. Lenggah tu boleh. Nanti sini ada batu tu sini. Tadi aku mesti tak bayar alok. Dia memalukan dia. Dia malukan kau? Alah, sekala-sekala. So, ini kita punya remote clamping 5 dengan clamping 4. Dah satu dengan kacip kau, Cah. Ni tengah nak parking. Lima ni kita punya. 5 dengan 4. Room tour. Cik, ye, kau ni datang mesti lah paling best ni. Fuyo, ada selimut. Ada ni. Ada apa tu? Ada towel. Ke selimut? Selimut. Asal kau ada kat sini? Okey lah ni kan.
Ada cermin semua cukup. Ada Abah Fit. Next. Stop it. Don't do that. Enough. Ada tuala guys. Itu kan tuala lah, tu selimut. Oh, ada tuala. Kau cek baik. Ada tuala tu. Sabar. Tak RM20 tu tambah tuala tak? RM20 tu bayar untuk seorang. Kira kau paling bongsu, kita orang bayar untuk kau tu. Kalau Adib. balik ni. Tadi bila dengar kemah orang kahwin tadi Allah patah hati. Abang pejabat. Hello. Baik dia kat rumah. Apa? Kau nak kita sini ke kita sana? Kalau sini dia orang perempuan dekat dengan toilet. Hantar dia orang. Bayilah dekat yang toilet. Ya, bahaya. Ini ada ayah kan? Kecil dulu. Lepas tu macam mana? Biar dia orang dekat dengan toilet. So kau kalau dia orang lalu kita tahu. Okay guys, ini kita punya remote. Duduk alah-alah. Mak nak bilik mana? Sana ke sini? Sama je. Kacip luar. Dah ada towel mah. Kacip dalam. Kacip Mama saya sana, jadi kita orang sini. Ada kerja kat sini? semua pun ikut. Akan saya dia kata boleh lepas ni kat depan. Kau tak pasti lah. Tadi nak masuk dah tengok kau belum tu. Tak tahu. Adik buka. Weh, tolong angkat. Yelah. Aduh, benar-benar rasa ada bangga gila bawa. Ni kalau kemah ni kau akan dirikan kemah time-time sekarang tau. Kejap. Tinggal satu. Aduh. Hai. Bawa. Ya, guys. Ingat dah bijak dah tadi. Sabarlah. Bolehlah. Macam ni je. Not bad lah. Dia sepatutnya ada 5. Terus pasang 4 je. Terus pasang 4. Member tertinggal satu bilah. Cuba ambil. 4 terus. Harus. Never mind lah. Anjay kat macam mula. Belah situ kita pasang. Harus tak stable.
Habis kau cuba tengok ada tu ke daun-daun ke? Daun. Ini dia dah tak stable. Gogal otak. Okey lah. Tak adalah klik tengok. Tangan. Tapi dia boleh, dia stop. Aduh, serius saya dah buat kecewa kali ni. Oh my god. Gila, kau jadi empat je. Bocah kepala. Syum terbang bilang. Cuba buka. Dah lah, jom lah. Sabarlah, panas. Korang nak masak kat mana tu? Memang okey lah kan? Kau serius nak masak panas-panas ni? Tapi rasa Apa lagi? Kau punya flip kiri kuat lagi. Kiri dia lompat yang tinggi. Dia lompat dia flip. Anak saya tu dia boleh bagi flip. Dia dah tolak semua orang tepi kan? Macam biasa je. Geram tak geram? Ni nanti nak pakai panas tak panas? Ambil anak tali ya nak. Tak. Nyamuk tu. Tak tipu. Mana? Memang kau tipu lah. Pergi dah. Nak menari nak jumpa kan. Jemput dah tu lagi. Yang kucing tak datang dah. Jemput datang rumah jemput. Dia datang. Jom. Kau ada 2 halau dia sini. Okay, nak tunjuk saya apa jemput pakai jari. Kau jemput pakai jari. Pakai tangan je ni jemput. Datang rumah. Kau je lah pandai. Jemput datang rumah aku. Hingga sebel. Alisan ni jarang menipu. Sekali dia menipu lah. Macam-macam cerita dia buat je. Aloh, kita pula kena. Ma, Alim pergi kat Kedah, Ma. Buka api nasi. Macam mana dia nak masak? Kau ni macam siap akin. Benda tengah masak, lepas tu kau masakkan. Jadi minyak tu akan jadi sejuk. Apalah. Jadi ini akan bertambah lambat. Patut pun tak video mama tu. Tak, rasa ni kena pantau adik. Nanti hangit kan ada yang tak nak makan. Jemput. Tahu dah barang ni kurang. Aku tahu dah. Nanti nak makan ni tak apa. Biar akak tu yang kemas. Kan Along? Semua pergi mandi nanti. Along, kalau kau letak ni dah masak dah. Pokok tu. Geli tu. Nampak daun tu. Masalah dia. Tengok pokok tu. Tak daun tu. Ada tak ada tengok. Jemput. Pula lawa. Ada macam topi. Tak lagi kak. Halo, orang tak kelakar buat kelakar tu. Jumpa. Dapur tu tak stable. Kau ingat dapur kat kedai kau boleh ketuk-ketuk. Syah masak air pun tak apa. Masak air pun tak apa. Mama dah ada dapur. Oh, iya, Mana dah dapur bilang. dah? Oh, masa air kat dalam. Kettle ada. Kalau kau masak pun tak apa rasa. Tak apa kan, Ma? Boleh. Setuju. Tak pak Aduh, yang tak jauh. apa. Kau ingat ni goreng ayam ke? Kalau tekan macam tu, masuk dalam ni dia ada pupuk lah. Hang saya ni aku duduk kata dah ni, tak usah dengar. Pok pek. Yang kau nak pakai kain tu kenapa? Tak payah masuk. Safety. Ini ancung kau yang makan dalam. Balik kan? Anak tahu dah masak belum? Tak payah. Tapi ni kau makan nugget. Itulah orang kata nak akan cuba masak sendiri. Betul makan je. Tengok, masak pergi tekan je. Ni bukan ayam goreng. Astagfirullahaladzim. Astaga. Jap, bagus jap. Kesajian. Dah suruhkan Afi dia Dah Afi habis juga bagus. Ambil 2 lah. Kau masak sana, aku masak sini. Maknanya- Mak pakai air ni ke pakai iPad? Ada suka untuk apa? Masak air pakai tu. Yang tak nak makan. White. Alung sabarlah. Astagfirullahalazim Alung. Tu orang kata nak kali beli minyak tu panas dulu. Cuba goreng sendiri. Dah kan? Dah pernah? Belum. Minyak tu tak panas lagi. Mama. Adik, cili sos mayonis. Kejap dulu. Tak. Kau tengok elok je yang lain. Itu jadi macam tu. Cucuk. Api tu perlahan tak? Tak payah dibuka lagi. Hello. Gema. Ni nanti sekarang hilang. Mak panas. Oh panas. Pasal makan.
Sorry, Elong. Alamak, saya beli KitKat tapi dia lupa. Ayah, slipper saya mana ayah? Pasti lagi sikit ni. Dah selalu datang kan? Dia kalau lama-lama dia jadi darah daging. Dia kadang-kadang tu faham tak sengaja. Ya dong? Ha? Betul kan? Betul. Ayah. Kakak tutup pintu. Ni harus semalam nyamuk banyak. Ni pun dah ada nyamuk. Asal lagi kita bijak kan lah. Ha. Okey. Halo. Nak? Halo ada. Terima kasih. Leka. Tolong bawa keluar sampai dulu. Nak bakar nyamuk. Dia Eka. Leka Kaca. Lighter dia dalam kereta. Ayah ada Siapa si lighter? Ayah si Eka. Nak buat apa? Gosok telur. Gom telur ke? Nam, terima kasih. Baik Satu striker tu tak bawa wire. Tadi saya ni pakai daripada umur 6 tahun. Sampai dalam sunat tu ingat lagi. Dalam sunat dulu lagi pakai tu lah. Kau dah keluar ke? Dalam sunat umur berapa aku? Berapa? 16 tahun tak tahu. Weh, besar dah kalau kau umur 16 tahun lalu busu. Ayah Tak sampai kan? apa? Apa umur 24 ni senang? Ayah tak tahu. Umur 24 kan? Lalu sunat form 1. Oh, dah besar dah. Nampak? Laki. Abang, halo. Payah cakap dengan orang Oh, tak kerja apa? Ni boleh. Ada kumpul-kumpul handphone tak? Dalam kabinet. Tak nak, mama tak nak ni. Mana yang apa tu je. Habis jangan macam tu dia bagi tahu lah aku nak masuk. Angkat. Mana boleh angkat. Lighter dia nak kereta. Selain daripada ayam rendang, sayur goreng. Saya kain tu. Oh, tak ada. Ada tisu. Sayur goreng, tu je lah kan? Nanti mau masak untuk orang tu ada packing. Ada masuk tahu ke sini ada kena. Ha? Tarik. Tu klik kan. Ha. Kita ambil lagi. Buat bau rendang ni. Kakak rendang bila air dah bau dah tadi. Sorry lah, tak boleh tunggu. Mama. Ayah mesti lepas mandi mana? Kalisa pun sama. Kecil je kuku ni. Kenapa? Tuhan nampak tu. Kali gigit. Sini tak ada. Kaki kau nampak kecil. Ini saiz besar. Betul cacat. Kaki kecil. Tengok, kaki mama lagi besar. Kaki kecil. Betis dengan peha besar. Tapi saiz kaki akak 41, 40. Mama 38, 40, 39, 40. Dulu jari akak tak sekecil ni tau. Dulu gemuk. Akak rasa macam kenapa tak nampak belakang. Ya, serius. Macam dia rapat. Padat. Dia rapat, padat. Hilang dah. Kamu lama nunggu. Ini hari tu pijak apa buat tu terus lekat kat sini. Kotek lalat lah tu. Tak tahulah. Tapi Kotek lalat kat tapak kaki merayap. ni Kaki berjalan. tak ada laki ada je dengan akak ni. Oh, yang suka berjalan. Kotek lalat ke? Cuba mau tengok. Tapak kaki kau panggil. Dekat atas. Ish. Gedilah. Kotek lalat ke tu? Mana lah mak tu? Aku tapak kaki pergi je. Kau muka. Tu ada tek lalat.
Kenapa kau suka kopek muka kau? Semalam elok, hari ni dah bermintat-mintat. Dah Rama-Rama. Nampak Alisha dah mandi, so Rama-Rama suka. Kalau tidak, lalat yang datang. Kalau Rama boleh buatkan satu benda macam ni kan, kita tengok ni. Kita jadikan dia lukisan. Best tu. Tapi akak tak ada kemahiran tu. Kan? Boleh buat? Lama tahu lah, lumpur saja ke tak? Semua dia lah. Merah-merah lagi ni. Tapi dia tak gatal pun. Senja. Nak makan ke nak main? Meja ke apa-apa yang boleh. Tak makan, tak punya. Sakit. Pak Alif ke? Dekat tepi cepat perempuan. Dekat dengan nasi. Macam mana kau jumpa? Kakak lah yang mana? Ada. Lalu Ismail gelap. Ya. Dah smell macam smell tak. Dah macam tiap mulai lah. Alung tidur pun tak fikir. Angin terbang. Minat lah dia kan. Betul ke tu? Betul. Nak tipu ke? Dah ambil ke ni? Alamak. Alung besar dah kena. Cukup lubang dia. Siapa biru tadi? Adi. Cocok betul-betul lah. Ya. Dia cucuk kat tepi tekan. Dah. Tekan. Ingat ada bijak lah. Wah. Kat dia kat. Kat Sikit lah. Berapa orang? Allah makan. Lalu boleh pun sekali ni pasal dua tak. Oh, macam ni banget. apa dia? Ni pun ke? Tak ada line. Kau sudah tak line. 2026 dah main pakai handphone pakai ni mobile lagi. Wah. Batu kayu dia tu. Dah ada com, berapa kali dah com ni. Kalau macam ni kasino tutup sebab kau lah. Ha, macam ni ni baik tak elok benda. Balik tu. Dia balik. Orang marah. Di malam jadi haram. Okey, pulang. Bukan. Okeylah. Dia ada sebab ni kat ni warna. Dia tutup kita tulis sendiri tu. Ni lah. Yang kosong tu minta lah warna. Yang kosong tu macam yang mana yang kosong tu? Dia apa-apa warna boleh. Dia patutnya macam ni. Sama ni. Siapa jalan tu? Alah. Mana dia tadi? Tak ada berayak sangat ni. Tak ada kena spray telur. Jauh lah tiang ni ada buat. Sikit lagi nak terbang dia tadi. Sikit lagi nak scuba diving. Lapik ni. Dengan bagus. Buat yang nak. Buat teruk. Tapi nak yang panas lah. Sabar. Belum. Buat yang coklat. Dia yang nak main ni.
Pakai cawan dekat tempat kau. Kat bawah tu ada cawan. Senang. Nak cawan macam ni. Jauh. Pakai cawan bilik sini. Sebab senang nak Adik, ambil. Panas. Nanti. Air panas tau. Cawan sini lebih, cawan sini kurang. Narik jalan, narik. Okay, jalan. Dia bagus spray. Hijau ni. Asal ambil, tu? kakak, Kakak lah ambil. Kakak hijau. Jauh. Kakak dah, referee lah kat sini. kakak dah banyak dah. Takkan tak ada warna hijau. Merah mungkin tak ada lagi. Sebab tadi dapat satu. Ulang ni. Kakak jalan. Ini kan lagi yang jalan lah. Kakak jalan. Oh, ada warna apa? Ni alung lah. Dia macam ni lah. Pergi patah balik. Kakak jalan, kakak jalan. Kau pergi patah balik, kau tak payah banyak tadi. Banyak kan. Apa ya? Hello. Kalau macam tu kenapa kau tak letak yang warna-warni tu? Ada 4 color tu. Tak boleh Tak lagi. tak boleh. Tak boleh. Hai. Ini apa namanya? Baik semua je bagi alung. Tak ada langsung dia lah. Cakap. Nak post kaki kau, lu buka tengok. Kaki? Ada satu. Macam tak betul. Anu, kau jangan letak satu je kau. Lapan. Tak Tambah best 8. lah, ayah. Diorang macam tak betul ni lah. Mana boleh? Dah give up dah, give up dah. Oh, Tak, macam tak betul. tak boleh. Mana boleh tu tambah. Lah kalau macam tu Dia boleh kena kena confirm Tapi ni. tu tak Boleh boleh. letak baik kan? Kau main macam tu lah. Boleh lah. Bak dia lah Boleh sini menang. kan. Pakai Kau boleh tudung sekali adik. semua menang terus. Tudung adik, susu adik. Susu adik. Yalah, boleh dah 10. 10 pula. Makanan apa lagi dia yang nak kena masak-masak? Ada las. Makan Maggi pun balik lah. Rice ada, nugget ada. Rice. Kalau banyak sangat makan makanan tak sihat lah di kedai ni. Faham tak suka lagu ni apa ya? Dan telah ku semaikan. Ni okey je dah. Sebenarnya kau akan mesti delak lah. Dia tak boleh buat apa kan ni. Mana apa Ini jadi pukulan ikan tu ni tu. Yang bawah ni. Kakak, senang. Dia tak ada tolak macam tu dia dari bawah. Kenapa nak kena tarik je? Macam tu apa kita susun ke atas? Kalau ada robot.